Dia ada penggunaan, dia panggil apa, huruf huruf bukan Arab, huruf ajam lah. Okey, contoh kat sini, Camellia Pony. Pony, eh. Cuma dekat sini penerbit Lubnan ni agak kreatif lah. Mana pony dia letak huruf ba. Sebab biasa Arab lain, huruf ba ni mewakili padan dia ialah huruf B. Huruf ba dalam bahasa Arab moden, padanannya ialah huruf B dan P. Kan. Cuma kat sini Arab, penerbit Dar Al-Ma'arif ni dia kreatif sikit lah. Dia kata, okey, ba ni kita letak 3 titik kat bawah. Okey, nak menunjukkan huruf P. Itulah. Camilla wa Pony Al-Hisanus Saghir. Pony, P-O-N-Y. Dalam bahasa Inggeris tu kan. Al-Hisanus Saghir itulah kuda, anak kuda. Anak kuda, Al-Hisanus Saghir, anak kuda. Okey. Kisah Camilla dan anak kuda. Okey. Dan dia kata, تستعد كاميليا اليوم لركوب الحصان الصغير. البوني itulah. Bahasa Arab senang je. Kalau bahasa asing tu, ambil bahasa Arab kena tambah alif lam. Tu je. Jadilah bahasa Arab. Okay, dia senang pinjam. تستعد كاميليا اليوم لركوب الحصان الصغير. البوني maksudnya, hari ini Camellia bersiap sedia untuk menunggang anak kuda ataupun kuda padi lah. Kalau bahasa Melayu kita panggil kuda padi, poni. وقد طال وقد وقد طال انتظارها لهذا اليوم. Dah lama dah Camellia ni teringin, apa nama tu, impikan tibanya hari ni. Hari dia boleh tunggang kuda padi ataupun poni je lah, little pony tu. La yakunu la yakuna hadzal hisanu khashabiyan. Ah, kuda padi kali ni, poni tu bukan lagi kuda kayu. Kan biasa kalau pergi apa, little pony ataupun kuda padi ni yang dia biasa naik ialah kuda kayu, mainan lah. Wa innama sayakunu hisanan haqiqiyan. Tapi kuda padi yang dia nak tunggang hari ni ialah kuda padi betul. Sayas sayastahibuha walidaha ila al-mazra'ati duna an yakuna hunaka sababun aw munasabatun faqad lija'li Camilla farihatan. Siapa nak cuba teka apa makna dia? Ha, sayastahibuha walidaha ila al-mazra'ati duna an yakuna hunaka sababun aw munasabatun faqad lija'li Camilla farihatan. So dia kata, ibu ayah Camilla ni akan teman pergi ke ladang. Duna an yakuna hunaka sababun aw munasabatun, tanpa ada apa-apa sebab atau peristiwa. Faqat lija'li Camilla farihah. Cuma ataupun sekadar nak bagi Camilla ni rasa gembira. Tu saja. Okey? Tu tujuan ibu ayah dia hari ni nak bawa dia pergi tunggang kuda padi lah di ladang. Okey. Ni ayah dia. Ayah Camilla ni. Dia kata apa? Camilla ni tanya pula dah. Orang dah nak bawa tu ikut je lah kan. Tapi dia tanya. Walakin na'ida miladi lam yahin ba'du ya baba. Kata, walakin na'ida miladi lam yakun ba'du ya baba. Ayah, hari ulang tahun lahir, hari lahir, apa? Macam mana? Hari ulang tahun kelahiran saya tak sampai lagi. Belum tiba lagi. Walimadha nantadhiru hatta yaumi 'idi miladik? Kenapa kita nak kena tunggu sampai hari ulang tahun? Okey. Kat mana perkataan apa ni? Kenapa yakun tu benda lama adalah bulan? Tadi ke muka soal sebelah? Betul. Sebab tu tadi saya baca, kalau Akhi Aiman Amin perasan saya baca, saya betulkan tadi baris dia.
Ni, sebab tu saya tukar-tukar negara Arab dan penerbit setiap minggu sebab saya nak bagi tahu ada, apa nama, tu peranan saya lah dalam kelas saya akan beritahu. Kalau Akhi Aiman Amin perasan tadi, saya baca lan yakuna, bukan lan yakunu yang tertulis di sini. Okey, sebab, tujuan saya tukar negara Arab, setiap minggu saya tukar negara Arab, kisah penerbit tu, kisah kanak-kanak tu saya tukar negara dan penerbit ni sekali sebab saya nak tunjukkan ada yang Lauzi. Okey, Lauzi dia rajin letak baris, baris ni salah. Okey, so hati-hati Arab kadang-kadang pemilihan perkataan ni silap macam tadi lah, sawi yang tak kena sepatutnya guna ma'an. Okey, macam ni lan yakuna. Ni salah Biasanya saya akan baca saya baca ataupun masa giliran pelajar-pelajar peserta kelas saya baca, saya akan tegur lah, "Okey ni salah, maknanya jangan ikut dia." Okey, lan yakuna hadzal hisan khashabiyan Okey. So ni memang salah pada teks ni. Teks ni salah. Okey. Itu, apa yang saya buat dalam kelas lah. Dan daripada teks tu kita belajar apa yang silap, apa yang betul lah. Okey. Kemudian dia kata apa? "Walimadza nantaziru hatta yaumi 'idi miladik?" Kenapa kita nak kena tunggu sampai hari ulang tahun kelahiran kamu? Linuqaddima laki syai'an khassan. Untuk hadiahkan kamu satu benda yang menarik. Okey. Nuriduki an tafrahi fi hadzal yaum. Ibu ayah nak kamu bergembira hari ini. Okay, nampak tak? Kalau saudara-saudari perasan, tengok macam mana saya terjemahkan. Itulah namanya kita pindah dalam terjemahan. Kita tak pernah pindah makna. Kalau kita pindah makna, kita akan detail satu persatu. Itu bukan cara orang Melayu cakap. Tak ada orang cakap macam tu. Okey? Kita, mana-mana bahasa, mana-mana budaya pun, dia ada benda yang Arab cakap 10 perkataan, kadang-kadang Melayu boleh cakap 3 perkataan je. Kan? Macam saya sebut contohlah, kalau siapa yang pernah ikuti live saya ni banyak kali, dia akan tengok, betul. Kan? Melayu kata lusa, perkataan dia lusa, satu perkataan je. Satu kalimah saja, lusa. Arab kena guna apa? Ah, ba'da ghadin. Ba'da ghadin, dia kena guna 2 perkataan. Lusa tu, dia kena guna 2 perkataan. Mesej yang sama, padanan yang sama. Lusa, Melayu cakap, bila? Lusa. Program ni bila? Lusa. Kalau tanya Arab, dia kata, ba'da ghadin. Selepas esok, maksudnya lusa. Kan, Inggeris lagi, a day after tomorrow kan, the day after tomorrow kan. Dia macam, dia sebab tu setiap bahasa ni, kadang-kadang, kataan ni kenapa Arab punya panjang, kenapa Inggeris yang panjang, Melayu yang panjang. Tak semestinya kita tengok ukur mengenai panjang pendek. Bukan masalah tu. Masalah dia kadang-kadang satu kalimah tu mencakupi 10 perkataan. Kan? Jadi kita kena faham bahasa ni dari budaya. Ada setengah budaya, konteks tu lebih panjang, lebih kompleks, lebih detail. Ada setengah budaya, konteks tu sangat ringkas. Oh senang je, dia jumble up, dia bubuh semua sekali. Bakul, sebakul je senang. Melayu tak. Contohlah, konteks ni tak. Arab macam ni, Melayu macam ni, Inggeris macam ni. Ada setengah konteks, setiap bahasa tu terlalu ringkas. Oh ringkas sangat. Memanglah. Kan, sebab kita kena fahamlah budaya. Budaya. So, kita kena tahu apa ungkapan yang gunakan. So, biasa saya akan guna cerita kanak-kanak lah untuk tujuan kita belajar bahasa dan nak kuasai bahasa Arab lah. Dan juga budaya dia lah. Okay. Sekejap saya copy paste. Iklan tadi tinggal mana dah. Okay, ini yang yang tuan-tuan perempuan sahabat-sahabat tengok ni ialah sesi simulasi ataupun demonstrasi lah. Dia nak iklan ataupun nak promosi kelas mingguan saya buat lah dalam talian menggunakan medium GM. Okay. Kelas baca buku cerita bahasa Arab. Dalam sebulan tu adalah 4 hingga 5 sesi. Mana jadual hari kelasnya saudara-saudari tuan-tuan perempuan boleh pilih lah. Nak hari Senin boleh, Selasa boleh, Rabu boleh, Khamis boleh, Jumaat pun boleh. 5 jadual ni boleh masuk lah dalam sebulan mana-mana hari yang free lah. Okay. Dengan yuran tu boleh dapat kelas mingguan 4 hingga 5 kali. Sesi sebulan kita akan tergantung pada kalender lah. Kemudian ada juga bahan-bahan bacaan kendiri yang saya bagi dalam grup Teli. Kemudian apa lagi? Bagi yang nak harga ahli, yuran harga ahli boleh langgan Rumah Biru saya, FB.
Dia akan dapat bahan lagi lah. Dia bukan takat dapat, apa nama, audio, video dan juga dokumen lah. Dokumen Arab ni dia tak simpan dalam fail yang selalu kita kita ni tau. Dia orang simpan fail lain. Sebab tu kadang-kadang kita cari tak jumpa. Tu kena pandai-pandai carilah. Okey. Nak mudah masuk kelas saya lah. Saya dah kumpul, dah tapis, dah saring dah. Sejak dari tahun 2008 lagi. Buku cerita kanak-kanak ni, kisah kanak-kanak di pelbagai negara ni. Okey, cuma duk baca seorang-seorang, baca dengan anak-anak. Jadi, apa katalah buat kelas kan kita boleh ni. Sebab saya sebenarnya bukan nak buat kelas, tapi lebih pada kelab lah, kelab membaca. Sebab memang tak ada pun di pasaran yang buat kelab membaca untuk geng-geng Melayu ni lah. Mungkin geng Arab adalah kot. Okey. Okey, kita tengok gambar. Dia kata apa? Wasalu ilal mazra'ah. Mereka pun sampai. Siapa mereka tu? Balik pada home ni, balik pada Camellia dan ibu ayah dia lah. Wasalu ilal mazra'ah. Mereka pun sampai. Camellia dan ibu ayah pun sampai ke ladang. Amin amin ya rabbal alamin. Walaki bimisl. Unzuri ya mama. Dia kata tengok. Biasanya Melayu kita akan sebut nama dulu tau. Mama, ibu, tengok. Kam hiya. Ni tadi apa uslub ta'jub juga. Kam hiya jamilatun. Nampak? Kam hiya. Dot. Letaklah adjektif kat sini kan. Betapa cantik, betapa bodoh, betapa apa kasar. Pilih perkataan kat sini. Kam hiya. Sini template dia. Kam hiya ni cara dia nak puji atau keji. Kam hiya dot. Hadhi atau hadha letak siapa-siapa. Macam ni. Kam hiya jamilatun hadhil ahsinatus saghirah. Hisan jama di sini letak ni ahsinah. Cuma dia kata betapa cantiknya kuda-kuda kecil ni. Maksudnya kuda padi kuda padi, little pony. Okey. هل تعلمين أن باستطاعتي ركوب الحصان الصغير الذي لديه علامة على أنفه. Ah, okey. Siapa nak cuba teka apa maksud dia ni? هل تعلمين أن باستطاعتي ركوب الحصان الصغير الذي لديه علامة على أنفه. Ha, ni kata apa? Ibu-ibu tahu tak? Boleh tak saya tunggang kuda kecil ataupun kuda padi ni yang ada alamah. Alamah ni apa makna? Tanda. Yang ada tanda pada hidung dia. Ada anfihi. Boleh tak saya tunggang kuda yang ada mungkin ada tanda macam ni lah ni. Kuda ni. Dia ada tanda kan kat sini. Kuda lain hidung dia tak ada tanda. Anis. Dia tanya ibu dia, boleh tak saya nak tunggang kuda yang ada tanda ni? Alamah. Okay, alamah ni maksud tanda. Tab'an ya habibati. Yumkinuki dhalik. Dia kata, boleh. Di sini bukan Hina. Boleh. Tab'an ya habibati. Dah tentu boleh. Okay. Okay. Jangan tengok gambar. Bada'at Salma bitajhizil buni. Buni ni poni ya. Bada'at Salma bitajhizil buni. Salma ni nama siapa pula ni? Pekerja dekat ladang tu lah. Pekerja perempuan dekat ladang tu nama Salma Bada'at Salma bitajhizil buni. Salma pun mula mempersiapkan poni lah. Poni nama kuda padi yang naik itu. Ta'alai ya Camellia. Linulqi 'alaiha at-tahiyyah. Okey, ini satu uslub lah, satu uslub rakyat Arab lah. Ungkapan Ta'ala ya Camellia. Camellia jom. Camellia jom. Linulqi 'alaiha at-tahiyyah. Alqa yulqi 'ala at-tahiyyah maknanya menyapa. Melayu cakap senang je menyapa. Faham tak? Sapa. SAPA bukan siapa tau. Sapa. Menyapa. Jom pergi sapa dia. Jom pergi tegur dia. Okey, jom pergi bagi salam macam itulah kan. Tapi tak ada bagi salam kat kuda kan. Maksudnya jom pergi tegur kuda tu. Tegur tu maksudnya dia pergi apa orang kata? Ya silakan. Sabah al-khairi ya saghirati. Sabah al-khairi ya saghira. Sabahul khairi ya saghirati. Okey, ini yang Salma ni ayat dia baru nak start. Cuma ni sekejap Sorry, saya silap tadi. Bada'at Salma bitajhizil poni ni satu ayat penyata.
Okey, kemudian ta'ala ya Kamilia linulqi 'alaiha tahiyyah. Ini ayat ibu Kamilia. Okey, silap faham tadi. Ta'ala ya Kamilia. Kamilia jom. Linulqi 'alaiha. Ha ni balik pada Salma. Ha ni balik pada Salma pekerja ladang tu. Dia kata, jom pergi apa ni sapa, pergi tegur atau bagi salam lah pada Salma ni. Sabahul khairi ya saghirati. Selamat pagi. Apa ni? Kalimah poni tu ada huruf apa? Ni kreativiti. Kreativiti penerbit Dar al-Ma'arif. Dar al-Ma'arif ni dia sebuah syarikat penerbit di Lubnan. Dia letak huruf macam huruf ba tapi ada 3 titik. Kan? 3 titik di bawah. Terbalik dengan huruf sa lah kan. Letak di bawah. Jadi apa nama tu? Sebenarnya bahasa Arab moden, padanan bagi huruf huruf ba, padanan bagi huruf b dan p. Tapi penerbit biasanya penerbit ada yang dia kata al-buni, alif lam ba waw nun ya untuk poni, P-O-N-Y kan. Masuk alif lam jadi dah al-poni, tapi p tak ada dalam sistem ejaan Arab moden. Klasik pun lagi tak ada lah kan. Jadi dia masukkan, dia ganti dengan huruf ba. Itu biasa, Arab biasa. Cuma penerbit Lubnan ni dia kreatif sikit lah kan. Dia tambah 3 titik kat bawah. Macam 3 titik sa tapi kedudukan macam sa tapi terbalik kan. 2 di atas, 1 di bawah. Jadi itu yang pakai dia ni saja. Dar al-Ma'arif sahaja yang pakai. Maktabah Dar al-Ma'arif ni nama penerbit ni lah. Dia saja yang pakai. Tapi kalau Arab lain, dia akan letak alif lam ba waw nun ya. Okay, al-poni. Kita kalau boleh kita sebutlah ejaan sebenar. Sebenarnya poni, P-O-N-Y. Kan? Cuma dia al-poni sebab dia punya sistem ejaan dia tak berubah. Sebab dia nak jaga keaslian tulisan Quran tu. Kan? Tapi sebutan dia boleh ajar. Macam dia orang datang tempat kita jangan duduk bahanj. Tak ada. Faham. Ajar dia faham. Lama-lama dia boleh sebut. Kan? Kita tulis macam bunyi bahanj lah, siang ghafurah lah sebab dia tak boleh sistem ejaan tak boleh terima. Sistem ejaan dia tak boleh terima. Jadi janganlah kita pun siang ghafurah tak. Singapura. Cumanya dia tak ada fa tu dia ganti dengan p. P pura tu pa atau pura tu dia ganti dengan fa. Untuk nama negara di selatan Malaysia ni lah. Kemudian huruf nga, ng tu kan, Singapore atau Singapura tu dia tak ada. Jadi nun ghain. Diganti. Sistem ejaan dia tak boleh adjust. Okay, dia tak boleh nak tambah huruf baru. Kat sini kelebihan bahasa Melayu, kita kreatif. Kita pinjam, kita suka buat kata sendiri. Itu kreativiti bahasa Melayu. Kan? Mana huruf kita tambah V, letak je lah huruf waw, letak titik. Kan? Tu bahasa Melayu. Bahasa Arab tak boleh. V, dia ganti huruf fa. V dalam bahasa Arab moden dia guna huruf fa. Sebab tu kalau ada penulis, ada pengarang, rahimahullah dah meninggal lah. Apa nama tu, ada satu sistem ejaan, satu apa dia panggil, silibus bahasa Arab Madinah. Kan? Dia tulis pada buku tu Dr. Fa. Dia orang pun baca Dr. Fa. Bukan Dr. Fa, nama dia Dr. V. Dr. V. Okey, Dr. V. Nama V tu sebenarnya nama Hindu. Dia dulu mu'allaf, Hindu masuk Islam. So, Dr. V. Sebutan dia Dr. V, bukan Dr. Fa. Dia orang pun sebut Dr. Fa. Bukan Dr. Fa, Dr. V. Sebab dia tulis Dr. Fa, huruf Fa kan, titik. V sebenarnya. Okey. So, macam itulah. Huruf al-poni. Cuma kreativiti penerbit Lubnan ni dia tambah macam ni lah. Tapi sebenarnya yang kaedah umum tak. Dia akan guna huruf untuk P, dia akan guna huruf ba. Macam Perak betul. Macam Perak. Janganlah. Ejaan memang kita kena eja ba, ya, ra, alif, kaf. Contohlah. Tapi kita akan ajar dia Perak. Negeri Perak. Okay, kita sebut boleh ejaz. Macam Washington lah kan. Washington DC tu kan dia eja ada huruf ta. Tak perlulah nak isti'la bagai kat situ. Tak payah. Ini bukan belajar hukum tajwid kan.
Jadi, Washington je lah, Washington, Washington lah. Cuma ejaan dia Washington. Nak buat macam mana kan? Okey. Hal anti huna lilqiyami bijawlatin ala dhahril hisan? Ah, apa nama tu, Salma ni pekerja ladang tu, dia ucap selamat pagi. Sabahal khairi ya saghirati. Selamat pagi. Saghirah ni maksudnya, apa nama tu, budak kecil lah, budak kecil. Cuma kita terjemah Melayu ni, tak cantik. Biasa kita takkan terjemah, kan. Kita kata, selamat pagi. Nak pagi adik boleh ke? Selamat pagi adik. Kan kita biasa guna adik kan. Arab akan guna sabahul khairi ya saghirati. Sebab ni adik perempuan, saghirati lah. Kalau Melayu, lelaki muzakkar, saghiri. Sabahul khairi ya saghirati. Selamat pagi adik. Hal anti huna lilqiyami bijawlatin ala zahril hisan? Adik ataupun awak, nak tunggang kuda ke? Awak nak berjalan-jalan tunggang kuda ke? Atau, okey, di atas belakang kuda maksudnya tunggang kuda. Na'am, hadha sahih. Ya, betul. Na'am, hadha sahih. Terjemahan dia apa? Ingat, terjemahan kita dalam terjemahan kita tak pindah makna, kita pindah mesej. Na'am, hadha sahih. Ya, betul. Itu cara kita orang bahasa Melayu cakap. Dia tak ada, ya, ini betul tak? Okey. Kita tak perlu terikat yang terlalu terikut dengan struktur asal teks sumber ni. Okey. Na'am hadha sahih. Kita tengok macam mana kalau kita terjemah Arab ke Melayu macam mana orang Melayu sebut. Dalam konteks ni na'am hadha sahih, kita akan kata ya, betul. Orang tanya kan, adik nak tunggang kuda ke? Ya. Adik nak jalan-jalan tunggang kuda ke? Ya. Betul. Ana muta'akkidatun min annaki satakunina min afdalil fursan. Okey. Dia kata, Ana muta'akkidatun min annaki satakunina min afdalil fursan. Si Salma pekerja ladang ni kata apa? Saya yakin awak akan jadi, apa nama tu, fursan ni ialah tentera berkuda. Fursan ni ialah tentera berkuda. Tentera berkuda yang cekap, yang mahir. Okey. Mas Muki, awak nama apa? Adik nama apa? Okay. Oh, ada lagi bawah. Sekejap. Dia kata, Ismi Camelia. Nama saya Camelia. Hunaka poni. Yaliqu biki ya Camelia. Dia kata nama saya Camelia. Itu poni. Itu poni. Apa namanya? Poni ni sesuai lah dengan awak. Sesuai dengan saiz. Sesuai lah awak nak naik, nak tunggang dia tu. Okay. Kebetulan yang dia nak tadilah. Yang dia ada tanda kan. Okay. Sorry. Di sini, poni di sini merujuk pada Al-Hisan As-Saghir ataupun kuda kecil. Ataupun kuda padi tadi kan. So dia kata, Salma ni kata, situ ada poni ataupun kuda kecil, kuda padi yang sesuai dengan awak lah. Maksud ketinggian dan sebagainya. Tapi si Camilla ni tak nak. Dia kata apa? Dia nak kuda padi atau yang ada ni. Tanda kat hidung dia ni. Putih kat hidung ni. So dia kata apa? Dia jawab dekat Salma ni. Dia kata apa? Kerja ladang ni. Dia kata, Bal ufaddilu al-puni dhal alamatil bayda'i ala anfi. Bahkan saya lebih suka. Faddilu saya lebih suka. Saya lebih prefer. Saya lebih suka kuda padi. Saya lebih, apa orang kata, berminat nak tunggang kuda padi yang ada tanda putih pada hidung dia. Inilah. Ni. Dia tak nak kuda padi lain. Dia nak kuda padi yang ada putih ni. Nampak menarik. Innahu fahudur ra'i'. Dia kata apa? Innahu fahudur ra'i'. Innahu ikhtiyarun mumayyazun litajribatiki al-ula. Fahuwa hadi'un wa nasyitun. Dia kata apa? Fahul ni, sama ada di sini jadi nama atau sebab fahul ni kadang-kadang dia ada, Arab ni dia ada nama-nama khas untuk haiwan tertentu. Lebih daripada bahasa Melayu. Contohlah, pada konteks ni memang bahasa Melayu kurang sikit lah banding Arab. Kat sini, dia poni ni dia bagi nama. Innahu fahul. Dia bagi nama kuda padi yang ada tanda putih kat batang hidung ni. Apa nama tu? Fahul. Oh, ini fahul. Innahu ikhtiyarun mumayyazun.
litajribatiki al-ula. Pilihan yang menarik ataupun pilihan yang menarik bagi pengalaman pertama awak. Tajribah ni terjemahan dia ialah atau padanan dia ialah pengalaman. Okey, tajribah pengalaman. Kalau kepakaran tu khibrah. Khibrah kepakaran. Tajribah pengalaman atau percubaan lah. Okey. Ni pilihan menarik untuk percubaan ataupun pengalaman yang awak yang pertama tunggang kuda. Fahuwa hadiun wa nasyitun. Eksperimen boleh, Raven. Akhi Raven baru online. Apa nama tu, tajribah kalau konteks sains memang maknanya ialah eksperimen atau percubaan. Di sini percubaan ataupun pengalaman pertama. So, pengalaman pertama atau percubaan pertama ialah tajribah lah. Selain daripada muhawalah makna percubaan tapi juga tajribah pengalaman pertama. Eksperimen sesuai pada konteks sains lah. Macam ni nak pergi kat ladang tak ada buat eksperimen kan. Jadi budak jadi tikung makmal pula. Okey. Okey. Tengok budak ni dia puji. Nampak tak? Daripada tadi, kisah tadi, kisah sekarang, saudara-saudari dah lalu beberapa uslub at-tahajjud. Uslub at-tahajjud. Yang kita belajar dalam tata bahasa tu. Kan kita belajar satu bab, satu semester, satu ni lah. Kan? Macam mana bersepahnya Arab letak. Dalam kisah kanak-kanak banyak kita jumpa tapi uslub dia berbagai. Pelbagai-bagai. Berbagai-bagai ataupun pelbagai uslub lah. Okay, pelbagai kuasa kata dia bagi. Uslub satu tapi dia bagi tu macam-macam. Okay. Jadi kisah kanak-kanak ni memang menarik sebab dia kita belajar secara santai. Kita tak sedar pun dia tengah ajar bab tertentu dalam ni. Tapi kita tak sedar. Okay. Kam hiya wadudatun tilkal mar'atu allati takallamat ma'i ya baba. Okey, si Camilla ni pergi jumpa ayah dia. Dia kata, "Ayah, apa nama tu, pekerja perempuan, pekerja wanita lah." Kan, kadang-kadang sensitif pula kan. Pekerja wanita tu yang bercakap dengan saya tu lemah lembut. Kan, mesra. Wadud. Na'am, adhunnu dhalik. Unzuri ya Camilla, hunaka al-kathiru min al-atfali mithluki yasta'iduna lil qiyami bi jawlatin ala zuhuril khayl. So dia kata, "Naam, ya. Ayah pun rasa macam tu." Kan sebab nampak dia mesra lah, layanan mesra. So dia kata, "Unzuri ya Camilla." Camilla, tengok. "Hunaka al-kathir min al-atfal mithluki yasta'iduna lil qiyami bi jawlatin ala zuhuril khayl." Tengok ada banyak budak sebayakan kamu bersiap sedia untuk berjalan-jalan bersiap-siap menunggang kuda. Okey? Macam ni kan ni kawan dia kan. Bukan kawan lah maksud dia jumpa budak-budak yang sebayakan dia. Okey, kemudian? Okey. Dia kata apa? Al-kathiru minhum ya'tuna usbu'iyyan lilqiyami bi jawlatin ala zuhuril khayl. Apa ni, kebanyakan mereka ni datang setiap minggu, usbu'iyyan setiap minggu. Lilqiyami bi jawlatin ala zuhuril khayl. Untuk bersiar-siar menunggang kuda. Fahum ya'rifuna Salma. Jadi mereka kenal Salma ni. Nampak tak perkataan jadi? Janganlah fa maka fa tak kena, tak kena. Sini jadi Kenapa dia orang boleh kenal Salma ni? Sebab dia orang datang setiap minggu. Saya baru pertama kali datang. Kan si Camilla ni cakap ayah dia lah. Yuqabbilunaha. Yuqabbilunaha wa yuqabbiluna al-hisan alladhi i'tadu rukubahu. Yuqabbilunaha, qabbala yuqabbilu cium. Qabbala yuqabbilu cium kucuk atau cium. Yuqabbilunaha, budak-budak tu cium ha ni balik pada siapa? Salma. Ni. Mereka cium Salma ni budak-budak kan. Wa yuqabbiluna al-hisan, dan mereka juga cium kuda yang allazi i'tadu. I'tadu makna yang biasa. Yang dah biasa rukubahu, yang dah biasa mereka tunggang. Jadi budak-budak ni, kebanyakan budak-budak ni datang setiap minggu untuk bersiar-siar menunggang kuda. Jadi mereka kenal Salma. Mereka cium dia dan mereka juga cium
kuda yang biasa mereka tunggangi. Setiap kali datang tu lah. Okey. Dia tengok gambar. Yajibu alayya an uhdira laki qubba'atan khassatan ya Camellia. Takunu mula'imatan laki. Yajibu alayya an uhdira laki qubba'atan khassatan ya Camellia. Takunu mula'imatan laki. Saya mesti sediakan, apa nama, sebuah topi khas untuk kamu, Camellia. Supaya yang sesuai dengan mulaimah ni sesuai yang kamulah, sesuai dengan saiz kepala dan sebagainya. Hadhihi jayyidatun wa munasibatun laki. Innaha mumtazatun. Innaha mumtazah. Yang ni, topi ni sesuai untuk kamu. Topi ni sesuai untuk kamu. Okey? Tak perlulah ni. Tak perlulah. Sebab apa dah sampai mesej tu. Nak kata saya mesti bagi satu topi khas untuk kamu yang sesuai dengan kepala dengan saiz kamu lah. So dia kata, ni topi ni sesuai. Cukup. Tak perlu memanjang lirik. Sebab kalau dah sampai mesej, cukup. Kita pindah mesej pun kena pilih juga. Kadang-kadang dalam mesej, dalam ayat tu ada mesej utama, ada mesej sampingan. Yang mesej utama ni kalau kita berjaya sampaikan, mesej sampingan tu kalau kita boleh bawa, kita bawakan. Kita bawa dia, kita pindahkan. Tapi kalau mesej sampingan tu bawa dia menyusahkan. Dia akan mengganggu mesej nak sampaikan tu, diamkan dia. Sebab bukan kesukaran nak faham, tapi kesukaran ayat kita tu. Bukan teks asal tu susah, teks asal tu senang, tapi yang menyusahkan orang ialah penterjemah yang tak reti nak sampaikan. Nak pindah tu dia tak reti. Jadi bahasa dia tu yang yang bermasalah lah, bukan teks sumber. Baca teks sumber, senang je. Lepas tu mungkin sahabat-sahabat ada pengalaman kot. Baca teks terjemahan tak faham, apa benda ni? Bila belajar bahasa Arab, baca sendiri, lah Imam Ghazali kata ni senang je ayat dia. Senang nak faham ayat bahasa Imam Nawawi ni contoh. Senang je ayat Imam Ghazali nak faham, tapi yang berbelit-belit, yang pening kepala, yang tak reti terjemah tu sebenarnya penterjemah yang gagal. Okey, kat situ pun mungkin saudara ada pengalaman lah kan. Tengok apa yang susah sangat. Kita duk ingat, aku yang bodoh. Rupanya bukan. Penterjemah yang apa ni gagal. Okey. Okey. Kemudian ba'da rub'i sa'atin asbaha al-puni fahul jahizan. 15 minit kemudian kuda padi bernama Fahul ni pun siap sedia ataupun siap boleh ditunggang lah, siap untuk ditunggangi. Wa kadzalika Camellia. Camellia pun begitu juga dengan Camellia lah. Dua-dua dah pun sedia untuk menunggang. Fahul nama kuda padi tu dan Camellia watak utama kita. Ya ilahi. Zaharul puni murtafi'un qalilan. Alamak. Janganlah saya ya ilahi, oh my god kan. Bolehlah ya Allah. Boleh juga. Ya ilahi. Ya Allah. Ataupun alamak. Zahrul poni murtafi'un qalilan. Belakang poni ni tinggi sikit lah. Kan? Dia tak sangka lah kan. La a'lamu in kuntu uridul qiyama bil jawlati fi'lan. Okey, masalah Camilla ni keletah daripada ni lah. Dia kejap-kejap dia taradud. Dia ada apa? Teragak-agak. La a'lamu in kuntu uridul qiyama bil jawlati fi'lan. Dia kata apa? Saya tak tahulah saya betul-betul kat sini. Saya betul-betul nak bersia-sia naik poni ni tak. Sebab apa? Dia naik. Alamak, belakang dia ni tinggi lah. Kan? Apa nama? Pengalaman pertama, naik tunggang kuda. So, bila dia tunggang, naik atas belakang poni, rasa poni nama Fahul ni, tinggi dah pula kan. Jadi dia kata, saya tak tahu saya nak teruskan bersia-sia atas belakang poni ni ke tak. Sebab dia ni masalah budak ni selalu sangat dia ada ni lah, insecure. Okay. Tengok. Ya, سوف أعتبر نفسي لم أسمع كلمات خوفك يا كاميليا من ركوب حصان صغير. Ini ayah dia tau. Ayah dia kata, tadi bukan main lagi nak datang setiap minggu lah apalah. Dia baru pertama kali datang. Ya, سوف أعتبر نفسي
سوف أعتبر سوف أعتبر نفسي لم أسمع كلمات خوفِك يا كاميليا من ركوب حصان صغير. Ayah dia kata apa? Saya buat-buat tak dengar. Ayah buat-buat tak dengar kata, apa ni, apa, kamu, Camellia, ayah buat-buat tak dengar, kamu takut nak tunggang kuda kecil ataupun kuda padi. Alifun. Okey, sorry, tak nampak ada titik kat tak ada titik. Ya, سوف أعتبر نفسي لم أسمع كلمات خوفِك يا كاميليا من ركوب حصان صغير أليف. Dia kata, ayah dia, sudah, kan. Ayah buat-buat tak dengar, Camilla, ayah buat-buat tak dengar, kamu takut nak tunggang kuda padi yang jinak. Alif ni jinak. Hayya ta'ala ya ibnati. Jomlah, kan. Jomlah nak. Saufa usa'iduki. Ayah akan bantu kamu. Ayah akan tolong kamu, eh. Dia ni ada ni banyak kali dia kelitah dia macam tu lah. Tengok, bila nak pujuk mesti kena sebut nama anak patung dia. La taqlaqi dabdubu sayantaziruki huna. Jangan risau, jangan bimbang, jangan risau, jangan gelisah. Dabdu, anak patung dia bagi nama Dabdu, anak teddy bear dia, Teddy tu dia jadi Dabdu. Sayantaziruki huna, akan tunggu kamu di sini. Ni. Ni anak patung dia lah. Okey, nak bagi semangat kat dia. Okey. Jangan dia kata apa? Yajibu an tumsiki bil habli jayidan. طوال الجولة يا كاميليا هكذا. Camellia. Bahasa Melayu kita akan sebut nama orang dulu tau. Camellia. Kamu, Camellia, kamu mesti pegang elok-elok tali ni sepanjang masa menunggang. Macam ni. Hakaza macam ni. Begini, ya. Hazzat Camellia ra'saha. Okey, kat sini salah satu bukti yang saya cakap tadi, ada konteks Melayu cakap lebih pendek daripada Arab. Tengok, Arab kata apa? Hazzat Camellia ra'saha alamatal qabul. 5. Hazzat Camellia ra'saha alamatal qabul. 5 perkataan. Melayu cakap apa? Camellia mengangguk. Camellia mengangguk. Nampak tak? Kadang-kadang terjemahan lagi pendek daripada teks sumber. Sebab apa? Bahasa Melayu kat sini, konteks ni, ringkas. Arab, panjang lebar. Budaya, nak macam mana? Tak apa, kita terimalah kan, perbezaan budaya. Macam saya kata tadi lah. Kan? Inggeris, the day after tomorrow. The day after tomorrow. Arab, ba'da ghadin. Melayu, lusa. Satu perkataan je. Lusa. Habis kalau ni, ada satu lagi. Ba'da yaumain. 2 perkataan tak? Ba'da yaumain. Ba'da ghadin atau ba'da yaumain. Jap. Selepas 2 hari. Jap. Selepas 2 hari. Selepas 2 hari tulat. Kan? Ba'da yaumain. Arab kata ba'da yaumain. Kita tulat satu perkataan je. Kan? So, di sini hazzat Camellia ra'saha alamatal qabul. Nak bagi tahu apa? Hazza yahuzzu, goncang, goyang, gerakkan. Kadang-kadang Arab guna harraka. Contoh kat sini, kalau kita boleh guna hazzat, boleh juga guna harakat. Camellia ra'saha alamatal qabul. Atau ada satu lagi, auma'at. Auma'at Camellia ra'saha alamatal qabul. Dia makna gerakkan, dia goyang, dia goncang dan sebagainya lah. Tapi itu makna satu. Itu makna dalam kamus. Tapi sebenarnya, senang terjemah dia kata apa? Camellia menganggukkan kepala. Itu je. Camellia mengangguk. Sebab Arab tak ada satu kalimah yang khas untuk mengangguk atau menggiling. Dia kena hurai panjang lebar. Melayu cakap, aku nak cakap mengangguk kan. Itu dia mesej dia. Dia cakap panjang-panjang tadi ni nak mesej dia apa? Mengangguk atau menggeleng? Itu je. Melayu 2 perkataan, 3 perkataan je. Ringkas banding Arab. Ketika konteks tu lah. Okay? Walam nataqa yang apa ni? Walam tuntiq bi kalimatin wahidatin. Dia tak sepatah pun tak bunyi. Tak cakap sepatah apa pun budak ni. Sebab dia tengah takut.
walam taqum bi ayyi harakatin. Dia tak bergerak, maksud dia kaku, kan. Budak ni tak bunyi, tak bergerak, kaku terus. Khaufan min ifza' fahul. Dia rasa takut mengejutkan fahul, kuda ni, kan. Sebab dia dah rasa takut, alamak tinggilah pula kan. Dia tak expect, daripada jauh dia nampak macam, okey ni boleh naik, sekali naik, alamak tinggilah pula belakang, kuda ni rupanya, walaupun kuda padi kan. Okey, okey. Tengok gambar. Okey, tengok gambar Kemudian أرشدت سلمى الوالدين إلى كيفية السير بالبوني فحول عندما يريد أكل العشب أو شرب الماء خلال النزهة. Ah, Kemudian Salma ni ajar ibu ayah Camellia ni macam mana cara nak apa nama tu menunggang nantilah, menunggang poni nama Fahul ataupun anak kuda padi bernama Fahul ni. عندما يريد ketika عندما يريد أكل العشب أو شرب الماء خلال النزهة. Ketika nanti bila kuda nama Fahul ni, kuda padi nama Fahul ni nak makan rumput. Okey, ushb maksudnya rumput. Au syurbal ma' atau minum air. Khilal an-nuzah, ketika bersiar-siar jalan-jalan naik atas belakang kuda ni, kalau dia nak makan, nak minum macam mana cara nak ni lah. Apa orang kata, dia ajar cara nak bagi makan, nak bagi minum. Hayya falnabda. Okey ni, sebenarnya hamzah ni duduk atas. Hamzah duduk atas, ni silap. Hayya falnabda. Dan sebenarnya hamzah ni duduk atas, satu boleh sukun, tapi sebabkan susah nak bunyi. Kalau ada panggil iltiqa' sakinain dalam ilmu tajwid pun kita belajar. Sebenarnya ilmu tajwid tu ilmu bahasa Arab. Okey, apa-apa yang berkaitan dengan ni, apa-apa ilmu yang timbul ni sebab dia asalnya nak serve, nak khidmat pada Quran dan sunnah lah. Okey, semuanya ada perkembangan di bahasa Arab tu jadi ilmu tajwid. Sebenarnya dia duduk dalam ilmu bahasa Arab ni. Okey, hayya falnabda. So hamzah ni betul di atas dan ni sukun, tapi sebabkan nak berbagi bunyi bagi Arab yang paling antara baris atas, bawah dengan depan ialah baris kasrah, paling ringan. Sebutan boleh kasrah. Jadi dia kan falnabda'il jaulata ya sighari. Okey, jom mulakan bersiar-siar anak-anak. Sighar ni sebab ada budak lain lagi besar Camellia ni. Wantalaqatil khailu jamban ila jambin nahwal ghabah. Jadi kuda-kuda tu pun berlari pantas menyebelah menuju ke arah hutan. Okey. Okey. Buku ni nama apa? Buku ni, ini ialah siri Camellia lah. Siri Camellia, silsilah Camellia. Kisah kanak-kanak nama Camellia. Nama Camellia dari penerbit Lubnan, Dar Al-Ma'arif. Kalau saudara-saudari nak cari buku-buku yang bercetak, buku cerita kanak-kanak atau buku kisah kanak-kanak bahasa Arab ni, boleh cari di Mesir. Tanyalah sahabat-sahabat kita di Mesir, minta dia orang carilah. Okey. Kalau di Mesir saya ada 2 orang trusted, tested, recommended personal shoppers lah. Nama Ustaz Nuaim Ishaq, seorang di Malaysia, seorang lagi di Mesir sendiri, nama dia Syahmi Ahmad. Dua-dua orang ni memang ni lah, memang apa, saya dah orang kata apa, dah cuba banyak kali lah, dan memang dia orang boleh tahan dengan cerewet saya lah. Kan balut kena macam ni, bungkus kena macam ni. Dan alhamdulillah, saya tanya juga pelanggan lain yang guna khidmat diorang, dan lepas dia dah dengar cerewet saya tu dan dia orang ikut, pelanggan lain pun dapat. Maksudnya dia bukan buat untuk saya je lah, maksudnya pelanggan lain pun dia balut macam tu, bungkus macam tu, dan alhamdulillah buku tu sampai elok. Buku tu, bucu dia tak koyak, tak patah. Masa ambil gambar cantik. Kadang-kadang setengah ni, masa ambil gambar kat kedai tu cantik je. Kan? Sampai Malaysia jadi belacan. Kata, buku baru keluar. Sebab kargo ni kalau tak kena gaya, kargo ada 2 je. Udara atau laut kan. Tak kena gaya memang belacan jadi. Okey. Kalau bungkus tak kena gaya, balut tak kena gaya, memang
apa ni orang kata, teruklah buku tu kan. Okey. Waqafa fahul liyaqdi mal ushba. Fat fattaba'a al-walidani at-ta'limat allati sami'aha min Salma. Okey. Kemudian dalam hutan tu, masa bersiar-siar berjalan-jalan dalam hutan tu, Fahul ni, kuda padi nama Fahul ni berhenti. Waqafa ada dua tau. Waqafa padanan ni ada dua. Satu berdiri, satu berhenti. Di sini waqafa makna berhenti. Okey. Kuda tu berjalan-jalan, lepas tu berhenti. Fahul, kuda padi nama Fahul ni berhenti. Liyaqdimal ushba, untuk makan, untuk meragut rumput. Fattaba'al walidani at-ta'limat. Bahasa Melayu, dia ambil bahasa Arab ni. Dia pinjam bahasa Arab taklimat ni. Taklimat. Taklimat, ya. Taklimat. Asalnya taklimat. Taklimat bahasa Arab ni ialah arahan. Okey. Taklimat Melayu jadi macam briefing kan. Bagi macam apa kata. Sampaikan sajalah kan. Dia apa. Taklimat Melayu ni dia pinjam taklimat tu asal pinjam taklimat. Taklimat ni ialah peraturan ataupun arahan. Arahan arahan. Tapi Melayu jadi makna taklimat jadi makna briefing. Dia dah pinjam, kita suka pinjam, ubah makna lah. Ikut suka kita kan. Okay. Waqafa Fahul liyaqdima al-ushba fattaba'a al-walidani at-ta'limat allati sami'aha min Salma. Jadi bila kuda padi nama Fahul ni berhenti nak ragut rumput, ibu ayah Camellia yang ikut teman Camellia ni naik kuda Fahul ni, mereka berdua pun ikutlah apa tu, taklimat ni maksudnya dia punya apa nama, arahan yang mereka dengar dari Salma tadi. Cara-cara atau prosedur macam mana nak bagi dia makan. Hayya ya Fahul ta'ala. Hayya ya Fahul ta'ala. Okay. Okay, jom Fahul. Mari sini. Hayya ya Fahul. Taharrak bisur'ah. Ini arahan. Ini arahan. Nampak tak taklimat ni arahan. Dia bagi arahan. Fahul, datang sini. Fahul, bergerak laju sikit. Taharrak bisur'ah. Hayya ya Fahul. Kini cara arahan yang diterima taklimat tadi ni dari Salma. Walakin al-ushba kana ladhidhan binisbati ilaihi. Masalah dia, rumput yang tengah duk makan tu sedap lah pula. Famtana'a 'anis sayri mutaladhdhidan masruran. Jadi kuda padi nama Fahul ni tak nak berjalan. Dia tak nak berjalan. Walaupun dah diberi arahan oleh ibu ayah Camellia yang belajar dari Salma tadi, dia kata apa? Hayya ya Fahul ta'ala. Tak bergerak, tak beranjak. Hayya ya Fahul taharrak bisur'ah. Fahul bergerak cepat. Dia tak nak berjalan. Famtana'a. Dia tak nak berjalan, tak nak ikut. Tak dengar kata sebab tengah sedap makan. Okay. Walakin ja'at Salma wa darabathu darbatan khafifatan. Imtana'a min jarra'iha 'anil akli wa sara muharwilan. Kat situ ada Salma. Salma pekerja ladang tu ada kat situ. Bila Salma ni datang, darabathu darbatan khafifatan. Okey, tolonglah. Bila fa'il mutlaq ni, maf'ul mutlaq ni tolong jangan terjemah macam mana apa nama tu, teknik ataupun gloss translation tu. Memang tak sampai apa maksud dia. Apa sebenarnya tujuan Arab guna maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq ni ada beberapa tujuan. Apa tujuan dia? Kita tak tahu yang tu, kita main belasah terjemah. Jadilah macam mana yang ada ni lah yang kita biasa tengok atau biasa dengar atau biasa tonton lah. Maf'ul mutlaq ni di sini tujuan dia nak bagi tahu jenis pukulan. Okay. Walakin ja'at Salma wa darabathu darbatan khafifatan. Kemudian bila dah tak dengar cakap, ibu ayah Camellia ni bagi arahan macam ni tak nak dengar, bagi arahan macam ni tak nak dengar. Kuda ni tengah sedap makan, dia tak nak tinggalkan, tak nak berganjak. Salma ni datang, pekerja ladang tu nama Salma, datang dia pukul dengan dia pukul apa tu? Macam mana? Biasa jumpa dalam terjemahan di pasaran jadi macam mana? Akan segaya apa? Aku memukulnya kau sebagai pukulan. Memang pening apa benda dia nak cakap sebenarnya ni? Maksudnya dia pukul secara manja, pukulan manja. Okay, darbatan khafifah. Jenis pukulan tu manja lah, dia bukan pukul nak tibai nak bagi apa, sakit maksudnya, just nak ingatkan dia lah. Okay. Imtana'a min jarra'iha 'anil akli. Pukulan manja tadi ni membuatkan
kuda padi nama Fahul ni berhenti makan wasara muharwilan, cepat-cepat harwala ni lari. Okey, cepat-cepat lari ya bergegas. Okey, lari bergegas, berjalan. Daripada tadi, suruh jalan buat-buat, tak nak dengar cakap, kena pukul manja sikit, terus berhenti makan dan lari. Okey? Boleh, eh? Okey. Kemudian sebabkan pukulan manja tadi tu kan, dia kata, Camellia budak ni dia tengok kan, dia nampak, dia tengok apa ni kan, dia kata, "Adhunnuhu yata'allamu al-ana ya sayyidati." Saya rasa, apa nama tu, sayyidah ni puan, "Puan, saya rasa kuda padi nama Fahul ni sedang sakit sekarang. Al-ala tarayna ma'i dhalik?" Nampak, puan tak nampak ke? Dia ni tengah sakit ni. Dia sakit lah kena pukul tadi. So, jawab, apa nama tu, si Salman ni kata apa? "Kalla ya saghirati Camellia." Tak, bukan. Apa adik Camellia. "Innani uhibbu hadhil hayawanati kathiran." Saya suka haiwan-haiwan ni. Saya sangat suka, saya sangat sayangkan haiwan-haiwan ni. Walakinna hadhil harakata taj'aluhu yuti'ul awamira. Fala yatasarrafu ala mizajihi. Tapi pukulan ni, ataupun pergerakan ni, pukulan manja tadilah kan. Taj'aluhu yuti'ul awamira. Membuatkan haiwan-haiwan ni dengar kata. Okey? Dengar kata. Fala yatasarrafu ala mizajihi. Macam contoh macam ni, taj'aluhu ni balik pada Fahul lah, kuda padi nama Fahul tadi. Walakinna hadhil harakata taj'aluhu, maksudnya taj'alu Fahul yuti'ul awamir. Pukulan manja tadi tu membuatkan Fahul ni dengar cakap. Fala yatasarrafu ala mizajihi, dan dia tak ikut suka dia lah. Tasarrafa yatasarrafu ala mizaj, ikut mood dia lah, ikut suka dia kan, ikut hati dia. La taqlaqi, jangan bimbang, jangan risau. Unzuri ilaihi kaifa awada as-sayra ma'al ahsinati al-ukhra. Cuba kami dia tengok macam mana dia biasa berjalan dengan kuda-kuda yang lain lah, kuda-kuda padi yang lain. Okey. Okey, tengok gambar. Istamarratil jawlatu li sa'atin. Apa nama tu, apa nama kata, bersiar-siar, apa ni kata, sesi bersiar-siar atau berjalan-jalan tu makan masa berjam-jam. Hawala Fahulun fi athnaiha at-tawaqqufa min waqtin ila akhar liya'kul al-'ushbah. Fahul ni cuba untuk berhenti beberapa kali, meragut rumput. Walakin hala walidu Camellia duna tawaqqufihi tib'an li ta'limati Salma. Dia kata apa? Tapi ibu ayah, sini ayah. Tapi ayah Camellia berjaya menghalang daripada berhenti mengikut taklimat ataupun mengikut apa tadi? Arahan Salma. Macam mana Salma ajar? Fi hadzal waqti kanat walidatu Camellia taltaqitu suwara li banatiha wa hiya ala dhahril pony. Pada masa yang sama, ibu Camellia pula buat apa? Ambil gambar. Anaknya menunggang poni ataupun kuda padi inilah. Okey. Okey. Walamma 'ada al-jami'u min al-jawlah. Apabila semua orang dah pun, semua pengunjung dah pun tamat sesi apa? Berjalan-jalan bersiar-siar nunggang kuda tadi ni, kanat Camellia targhabu fil qiyami bi jawlatin ukhra. Camellia ni pula teringin nak apa nama tu, menunggang sekali lagi. Apa ni, apa, pergi satu lagi sesi. Hadza kullu syai'in al-yawma. Cukuplah tu untuk hari ni. Okey. Itu ayah, ibu ayah dia katalah, "Sana'udu qariban lil qiyami bi jawlatin thaniyatin ma'a Fahul ya mama." Okey.
Okey, ni ayah dia kata "Hadza kullu syai'in al-yawm." Cukuplah tu untuk hari ni. "Sana'udu qariban lil-qiyami bi jawlatin thaniyatin ma'a fahul ya mama." Kita akan kembali semula untuk pusingan kedua dengan fahul ni. Mama, ayah dia cakap. So, dia kata apa? "Camilla, azizati, anakku Camilla, a'ti qublatan lis-sayyidati Salma wa ukhra li Fahul." Bagi satu ciuman pada Puan Salma dan satu ciuman lagi untuk Fahul. "Liya'tada 'alaiki wa ya'rifaki fil maratil muqbilah." Supaya kuda padi nama Fahul ni kenal biasa dengan kamu dan kenal kamu pada masa-masa akan datanglah. "La tansai ya Fahuli." Ah, la tansani ya Fahuli as-saghir." Jangan lupakan saya Fahul. Fahul ni sebenarnya ada makna lain. Okey. Cuma dia bagi nama Fahul pada ni lah. Fahul sebenarnya jago dan sebagainya lah. "Fahul as-saghir." Jangan lupakan saya. Oh my apa? Little champion. "Saufa araka lahiqan." Kita akan jumpa lagi. "Walan adribaka abadan kama taf'alu sayyidatu Salma." Saya takkan pukul awak tau. Ni dia punya janjilah. Kita akan jumpa lepas ni. Tapi saya takkan pukul awak macam mana Puan Salma buat. Itulah dia punya ni Okey. Okey. Apa itu saja kita punya sesi live, apa nama, sesi simulasi ataupun demonstrasi kelas baca buku cerita bahasa Arab saya yang saya buat pada setiap minggu. Kalau saudara-saudari ada soalan sebelum saya tamatkan apa nama tu,